Bukan emas yang buatkan kita lebih kaya, tetapi ilmu kita tentang emas. Ini adalah pesan guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Penyimpan emas yang berilmu, tuan-puan, mereka tahu satu perkara yang penting. Mereka konsisten simpan emas tanpa kisah sangat harga naik turun. Kalau harga turun, tak risau, sebab itulah masa sesuai nak borong emas, tambah gram yang sedia ada. Mereka tambah simpan emas sebab tahu itulah peluang yang terbaik. Simpan emas ini mudah saja. Makin banyak emas yang kita berjaya simpan, makin bertambahlah simpanan. Konsisten simpan emas guna duit lebihan, at least nak dilupakan 2 tahun ataupun lebih lama lebih baik, kita tak risau dengan naik turun harga emas. Harga emas hanyalah persoalan masa. Yang paling beruntung dalam simpanan emas ialah mereka yang ada banyak emas. Jadi tuan-puan, jangan semua simpanan tukar jadi emas. Simpanan jangka masa panjang boleh tukar kepada bentuk emas. Nak bermula, boleh rujuk pin video saya. Hari ini tuan-puan boleh kumpul emas dengan serendah RM100 melalui akaun emas JFP di Public Gold.